Hai viewers, selamat datang semula ke channel saya. Pada kali ini saya nak DIY lah, nak repair meja lipat seperti anda tengok ni. Kalau kita biasa tengok meja ni dia ada satu plastik cover atas tapi dah rosak. Jadi rangka dia masih bagus, masih cantik. Okay. Jadi saya nak baiki dia tukar dengan plywood. Dan akan jadi seperti ini. Tengok. Ini meja dah saya cat putih apa semua. Tak tahu macam mana cara saya membuat meja ni. Baik boleh balik meja ni, ikuti video saya seterusnya. Okay, kita lihat dengan lebih dekat. Ni rangka dia. Okay, meja lipat yang biasa kita tengok dalam gambar ni lah. Okay, saya akan repair dengan plywood ni. Jadi cara saya nanti akan saya letak plywood tu di atas dan skrukan. Jadi biasa dia saiz meja ni hanya 2 kaki kali 4 kaki. Jadi plywood ni saya besarkan sedikit. Jadi meja ni sesuai lah. Sebab kalau asal dia yang plastik tu berat juga. Saya guna plywood 9 mm. Jadi dia tak berat, ringan. Okay, dia nanti seolah-olah beginilah. Kalau dia pasang plywood, kaki dia tu boleh di adjust tinggi lah. Kita ada di sini ada switch, kita boleh naikkan. Okay, plywood ni kita akan buat macam ni juga, tapi kita kena potong tengah supaya dia boleh dilipat. Okay, plywood ni ada saya buat lebih sikit lah panjang dia. Kalau tersilap saya dalam buka dia ni 2 kaki, tapi saya bagi 2 kaki 4 inci. Lebih kurang yang tepi kiri dan kanan ni panjang dia lebih kurang hanya 4 kaki. Okay, jom kita buat pembuatan dia. Okay, kita dah terbalikkan meja ni. Okay, kita nak marking dulu kawasan dia. Okay, agak-agak dalam 3 inci lah. Okay. Dalam 3 inci. Okay, sebelah sana pun 3 inci. 3 inci, 3 inci. Silap saya tadi. Sebenarnya panjang plywood ni saya potong dari sana ke sini 2 kaki 6 inci. Jadi saya nak ekstrakan lebih 3 inci di tepi. Manakala di tepi ni lebih kurang 1 inci. Okay, kurang lebih 1 inci. Dia 4 kaki. Tapi kalau ikut rangka ni di sini. Jadi saya akan buat marking. Okay, sini dah ada marking dah. Okay, dah ada marking dia. Okay, sama juga kat sini untuk kedudukan. Lepas ni nanti kita akan buat marking di tengah-tengah. Kita potong separuh. Nanti kita baru boleh dia lipat lah. Saya akan potong. Okay. Untuk kita potong tengah, kita pastikan okay, kita nampak ni tempat tanda sini. Ini tempat pertemuan dia nanti. Jadi kita kena marking kat situ. Sama juga yang di sebelah sana. Lepas tu kita akan potong ni lah. Buat satu garisan lurus dan potong guna circular saw. Okay. Oleh kerana ni 2 kaki, panjang dia 4 kaki. Jadi kita bolehlah potong pada 2 kaki. Okay, kita letak tengah garis tengah. Ataupun kita ikut yang ni supaya dia senang bercantum. Sama juga sebelah sana. Nanti kita akan potong lah guna circular saw. Dia punya apa tu untuk membahagi 2, senang dilipat. Jadi marking dia kita dah buat. Nanti kita buat satu garisan lurus ke sana. Okay, sebelah ini memang 2 kaki. Panjang plywood ni 4 kaki. Okay, kita akan potong dengan circular saw. Untuk bahagian yang dah dipotong ni, saya gosok guna kertas pasir lah. 150. Okay, ini 9 mm punya plywood. Okay, kita gosok. Okay, bagi dia tak tajam lah. Ada
bahagian yang cantik. Okey, ujung ni saya akan gosok lah bagi dia tak terlalu tajam. Okey, agak beginilah untuk semua bucu. Okey, sekarang kita nak buat marking untuk masukkan skru nanti. Okey. Okey, kita dah marking. Nanti pastikan kita letak di sini. Pastikan dia ikut. Sebelum saya tebuk guys, saya letak satu kayu untuk supaya kita lari daripada kita nak tebuk nanti. Jadi kita boleh tebuk sampai ke hujung sana. Jadi dia sebagai kayu ni sebagai panduan lah supaya kita tak terpesong. Jadi kita akan skrukan. Saya akan guna skru ni lah. Okay. Skru ni dia lebih kurang lebih daripada 9 mm. Okay. Dia boleh tebuk besi terus yang ni. Okay. Skru ni. Okay, panjang sikit pun tak apa, boleh. Jadi kita akan tebuk. Guna yang perlahan. Okay. Di sini. Bagi jarak sikit. Jadi sekarang kita nak uji boleh atau tidak dia dilipat. Ya. Okay. Cukup. Cantik. Cuma ini lupa saya klipkan. Ya. Nanti buka balik ni baru kita klipkan. Tapi setakat ni dah okey. Okey. Ringan. Boleh di bawah. Baik. Okey, ini setelah ditebuk. Okey, tapi kalau anda tengok sini ada salah tebuk saya. Okey. Ada satu lagi salah di sini. Yang lain, yang ni saya tenggelamkan lah. Okey, lebih kurang ratakan dengan paras plywood ni. Okey, lepas tu saya akan patikan. Ini saya beli dekat DIY lah. Untuk kayu, pati kayu. Jadi lepas saya patikan, barulah saya cat. Kalau tak nak cat pun boleh. Sebab benda ni boleh pakai
Tapi kalau kita cat, dia boleh tahan lah kayu dia. Kena hujan ke, basah lah, terutama air, plywood ni mudah reput. Okay, jadi kalau kita cat, dia lebih tahan lama. Okay, ni pati dia. Dia ada sekali dengan dia punya scraper. Tak banyak pakai, sikit je. Jadi begini rupa dia, dah dibagi pati. Okay, tunggu kering. Okay, pati ni masih basah. Tunggu kering baru kita gosok dengan gota pasir yang lebih halus sikit lah. Lepas tu, kalau dah berpuas hati dengan kelicinan dia, tak ada nampak lubang-lubang, baru kita cat. Nampaknya kita punya pati dah keras. Okay. Mungkin kita boleh gosok lah, okay, dengan gota pasir. Lepas tu baru kita cat. Saya guna kertas pasir agak kasar, 100. Okay, kita gosok. Sekarang saya akan cat. Agak nipis lah bawah ni. Okay, tidak tebal. Supaya papan dia ni dapat tak rosak lah, di cover oleh cat. Okay, sekarang kita dah terbalikkan. Jadi kita akan cat bahagian atas. Saya rancang untuk 2 kali sapuan. Okay. Sapuan pertama, lepas tu kita beri sapuan kedua supaya dia lebih licin. Okay, kalau kita sapu cat, biar yang untuk kalau kita nak cantik, kita sapu satu arah. Okay, jangan banyak arah. Nampaknya lapisan pertama dah kering, jadi kita akan buat selapis sapuan kedua lah. Okay, kering. Hai guys, inilah hasilnya setelah dicat. Okay, kita dah cat putih. Okay, dan beginilah rupa dia. Okay, kita boleh lipatkan meja ni. Okay, kita lipat ke dalam dan buka lock, terus klipkan. Right, dan boleh dibawa. Okay, ringan, dan meja ni boleh saya gunakan semula kan, dan tidak perlu dibuang rangka dia, hanya bahagian plastik PVC atas ni seperti anda tengok yang putih dah ditukar kepada plywood. Kenapa saya guna plywood ni? Sebab ada lebihan dia. Okay, itu saja dari saya. Harap saya punya DIY ni memberi manfaat kepada anda. Bye bye.